Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama gila tak vlog. Aku rasa last aku vlog waktu aku buat video kat Dengar tak? Lagi pagi tadi renovation rumah aku, tak sure atas ke sebelah, tak sure. Tapi bunyi dia sangat dekat dan aku risau takut rumah aku bergegar atau crack je. Sebab kuat gila, dia macam gerudi-gerudi, kau faham tak? So aku macam dah lama gila tak vlog. Aku rasa last aku vlog adalah yang waktu bila? Oh, yang aku pergi Shah Alam, yang aku pergi breakfast nasi lemak tu kan. Lepas tu aku ada upload lagi satu yang aku pergi pantai Port Dickson, and then aku lepak dekat Zeus tu kan. Tapi yang tu sebenarnya sebelum bulan puasa sebenarnya. So aku edit lambat, aku baru edit. So live lately sangat macam-macam benda berlaku dalam tempoh seminggu dua ni. Ada benda yang happy, ada benda yang best, ada benda yang tak best. Kalau tak best, ada benda yang menyedihkan apa semua. Tapi betul lah, okay, sekarang ni kita tengok balik apa yang happy dan apa yang tak best sangat. Kalau dekat phone ni kan kadang aku ada record je kan. So kita boleh tengok balik video-video IG story apa benda semua yang aku record dia. So basically benda yang happy apa? Oh, okay. So benda yang happy antaranya adalah konsert Datuk Siti Nurhaliza beraya dengan saya tu, yang dekat ZEP KL tu. Itu happy lah kan. So korang tengok ni sikit. Jom pergi konsert. Patutnya butang ni pakai dulu, baru pakai baju kan. Maksudnya sumbat dulu, baru kita sarung baju. Masalahnya otak tak apa nak berjalan sangat tadi. Ni okey kot, sebab macam ada biru-biru sikit kan. Sebab aku punya baju pun biru. So okey lah kot okey kot. N. Oh, okey ni. Betul selalunya aku akan pakai, tolak lagi ke tepi. Biar je lah. So kita pakai macam ni dulu. Kalau tak okey lagi kita tukar. Selamat hari raya dulu, kemudian nanti datang jodoh tu. Selamat bermaafan pada dunia, ikhlas. Selamat hari raya, hari untuk kita bersukaria. Lepas tu ada open house, beberapa open house juga yang aku pergi apa semua. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Terima kasih atas jemputan. Tuan rumah. Dan yang paling last hari tu open house dekat rumah Bobo lah. Selamat Hari Raya. Abang Nurul. Selamat Hari Raya. Sebenarnya nak apa? Jangan apa pula? Aku cakap aku tak nak kahwin. Dia Aku cakap apa? Yang video tu kita sebut Amin Raif. Kalau dari segi kerja pula busy macam biasa lah kan. Photoshoot lah apa semua. tak kira je. Dia tak kira aku pun. Aku pun tak puas tak lagi tak benda pun. Tapi antara yang best juga adalah semi-final music hari tu lah. Kita tak Lagu X. Dan sebentar saja lagi kita bakal menyaksikan 8 lagi lagu yang lebih, kalau orang kata lebih hebat, tapi sama hebat. Ya, sebab sama-sama compete. Betul. Dah, kau dah? Dah. Hijab rindu. Oh, berapa banyak towel pakai ni? Okey, kita Boleh duduk boleh. Boleh duduk? Boleh duduk. Kita tak panggil semi-final music lah sekarang. Kita panggil anugerah juara lagu ke-40 separuh akhir. Nak tukar benda tu dekat dalam kepala otak tu macam susah, sebab aku dah terbiasa pakai semi-final music SFMM. So bila kita nak kena tukar jadi AJL40SA tu macam aduh, mencabar betul, sebab setiap artikel kita nak kena tukar itu kan. Tapi okey lah. So semi-final pun dah selesai, and then korang pun dah tahu kan siapa yang masuk final yang ke AJL40, 10 lagu yang terpilih tu. Tu antara benda yang happy lah. Ada juga benda yang tak happy juga lah. Contohnya macam dalam tempoh seminggu dua ni, dalam tempoh yang aku tak vlogging ni, member aku, schoolmate, classmate aku waktu diploma, Sheila, meninggal. So benda tu adalah sesuatu yang mengejutkan lah untuk kita orang pun sebagai kawan-kawan dia pun memang terkejut lah, sebab dia tak ada sakit, tak ada apa.
dia meninggal tu siang. So malam sebelum tu dia sempat post dekat dia punya WhatsApp story video dia pergi ambil nap sebab dia asma apa semua kan. Dia punya caption kat situ macam dah lama tak kena asma kot rasanya. Lepas tu the next day tu pagi, suami dia post dekat story WhatsApp dia, cakap dia dekat hospital tapi dalam keadaan kritikal, masuk zon merah lah. And then lepas tu tengah hari macam tu husband dia post lagi satu, maklumkan dah meninggal. So memang terasa gila lah, memang terkesan lah. Kalau yang tengok vlog aku, yang pernah follow dekat aku punya channel ni, tahu kot Sheila Aiman satu, sebab aku post waktu kita orang pergi induction day dekat Melaka, kat Lendu sebelum ni kan. So memang apa orang cakap, terkesan gila lah. Walaupun kita orang ni bila dah dewasa ni semua dah membawa apa orang cakap haluan masing-masing kerja, dia pun dah ada family apa semua. So masing-masing sibuk dengan urusan peribadi, tapi sebenarnya kita orang memang rapat lah, sebab daripada waktu zaman study tu pun aku selalu kat satu group dengan dia untuk group assignment. Lepas tu ada yang time kita orang kena travel KL dari Bukit Jalil, dari Lendu ke Bukit Jalil sebab kita orang handle kita orang punya final industrial project adalah Raja Lawak 3 macam tu. So memang every week hari Jumaat kita orang akan drive, aku akan drive dari Melaka ke Bukit Jalil untuk tolong handle Raja Lawak kan. Memang every week kot, selama berapa minggu, 10 minggu tu memang kita orang ni. And then tapi ada assignment lain juga yang kita orang memang satu group juga. So bila dia tak ada ni macam terkejut gila lah. So aku minta yang tengok ni sedekahkanlah Al-Fatihah dekat member aku ni, Sheila Jamaluddin. Sheila, ya Allah, berapa ratus tahun tak jumpa kau. Sheila, ya Allah. Ni classmate aku juga ni, Sheila. Puan Sheila. Ayalah Puan. Hai korang. Ini misteri. Buat salah buat. Kau salah buat Kalau kau boleh cakap satu pesanan dekat kau yang umur 18 tahun lagi. Kalau aku suruh enjoy the life, jangan nak berkepek je. Apa pun yang penting. Saya budak library. Kau dengan Ayun. Betul tak ada?